pilih lah orang kata untuk masa hadapan yang terbaik lah. Kita macam facilities lah, apa ni orang kata peralatan, pelajaran apa semua tu orang kata bagi yang terbaik lah. Angkutan awam pun kat sini saya rasa semua ni okey je, tak ada masalah pun. Kalau sebagai pelajar apa yang kita orang nak dapat bantu daripada segi pembelajaran lah. So memandangkan saya tengah pasal BN, so saya rasa macam BN ni macam nak bagi bantu lebih kepada mahasiswa. Alright, inisiatif ataupun insentif lah. Apa yang saya dengar tadi lah. Dan saya pilih orang yang betul lah, jangan pilih orang yang salah tu je. Kalau saya akan undi yang biru lah. Biru ni lebih, kalau bagi saya tengok sekarang ekonomi apa semua kan, biru ni lebih berpihak lah. Nasihat saya sebelum undi tu fikir betul lah. Sebab undi kita ni ada tanggungjawab kita juga. Sebagai golongan beria, saya rasa untuk bakal pemimpin, lebihkan action anda daripada berkata-kata. Jangan berkata-kata tapi tak ada action. Itulah yang saya harapkan. Okay, nasihat saya, choose wisely. Korang kena tengok background betul-betul. Korang kena check yang ni betul ke tak, dia buat kerja ke tak. Janganlah masa pilihan raya je buat kerja. Masa hari-hari lain tak buat pun. Saya tetap dengan biru. Walaupun saya pakai tudung warna merah, saya tetap biru. Biru di hati. Kenapa biru? Sebab family saya memang biru. Tega biru lah Ya, ni. tega biru. With biru forever, ever and ever. InsyaAllah.